Pow! Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Gadis Ayu yang bisa berkokok. Aina gadis ayu yang bisa berkokoh. Friendship kita sentiasa di hati. Bersama Aina rasa bahagia. Oh Aina, oh Junai, supporter setia. Okay korang, kenapa saya intro seorang-seorang? Kenapa saya dalam kereta? Kenapa dah malam? Mana Pika? Pika balik rumah family sebab hari ni hari cuti. Jadinya hari ni adalah hari yang bakal momen-momen terbesar dalam hidup saya. One of saya punya insyaAllah big achievement, self reward. Banyak liku-liku yang saya dah lalu untuk achieve benda ni. Tapi insyaAllah kalau jalan, kalau okay baru kita jalan lah benda ni. So sekejap lagi akan ada Kak Bella dan mungkin seorang lagi kot, kawan lelaki ke apa saya tak pasti sebab kita memerlukan lelaki juga untuk benda ni. So korang tunggu je. Kenapa ada Kak Bella? Sebab Kak Bella ada dalam journey saya untuk achieve benda ni. Dan kawan lelaki yang akan datang tu pun mungkin kalau dia dapat datang, dia pun one of yang ada dalam journey saya untuk achieve benda ni juga. So korang tunggu, nanti kita tengok sama-sama. Okay? Tak sabar. Berapa ringgit tu? Salah. Okey lah. Sah. Saya tak payah bayar lah. Okey. Aina, Decline. Sekali declare kan? Apa tak? Saya tarik. Ubi mah. Box sah bang. sah. Alhamdulillah. Seterusnya, saya tak isi Saya bagi dekat Dah usah tak? Sah. Okay, so guys, ahli-ahli yang teman saya ambil motor, of course, duo saya Pika dan of course saya punya abang best friend Daus Bajo. Apa? Aku perkenalkan ahli-ahli yang teman aku ambil motor. Oh ya, saya banker. Tapi hari ni dah cukup. Bukan, kau cakap elok, bukan tak cukup. Dia bukan tak cukup, dah limit dia tak cukup hari ni. Jadi dia boleh. Sebab lepas angkat skuter hari tu, aku terus tukar limit aku. So okey lah. Aku rasa macam apa sih duit banyak tapi Tak boleh keluar duit banyak-banyak. Amin, duit banyak. Amin. Lepas tu kita punya ahli ketiga, kita ada AJ. Oh ni aku nak tanya. Aina, serius aku nak tanya. Skuter tu kan baru tak sampai berapa bulan. Ya. Apa kau nak buat dengan Bombolo ni? Masa aku beli kan aku dah cakap, aku beli aku nak pakai sekejap, so aku nak bawa balik Shah Alam. Jadi benda tu balik Shah Alam. Aku nak bagi Siapa yang letak pakai? mak aku. Tanpa berisiko. Bukan. Mak aku satu, lepas tu adik lelaki aku. Tapi aku masih pertimbangkan sebab ramai orang yang cuba nak merebut Bombolo ni daripada aku sekarang. Antara Lizzie, Aina. Jual je lah Aina. Ya, kalau letak kat rumah tak dapat duit masuk. Kalau jual dapat duit. Lepas tu kalau dekat rumah calar ke apa ke, tengok adik kau hari tu baru sekali pakai. Lepas tu jatuh ke apa nanti mesti Kak Aina ni. Kalau jual kat orang, aku dah tak perlu ambil tahu. So dia tahu ramai yang ibu. push nak jual kan? Nak beli motor kau. Ramai gila yang punya beli motor ni. Siapa? Siapa Aina yang punya beli motor kau? Bip. Oh, by the way, tadi Aiman dah cakap something. Apa ni, Man? Oh ni guys, Aiman datang sini dia ada tugas. So tugas aku kena bawa balik motor Aina pergi Cyberjaya. Masing-masing sampai 3 orang datang. Satu pun tak boleh nak function betul lah bawa motor. Lagipun korang penat kan. Tadi Daus karaoke pula ni cover. Aina tadi ada photoshoot. Pika ada collab dengan Ella kan. Aku je lah yang free.
So kesimpulan Aiman tak ikhlas. Aiman tak ikhlas, tolong Aina. Tak apalah guys. Mana ada untuk ikhlas. So Aiman ikhlas. Fatimah marah ke Aiman tolong Aina? Okey je sebab aku yang As long as Fatimah ikut lah. ya willing untuk bawa dia ke sini sebenarnya. Tadi dia cakap yang balik kita yang penat lah. Yang? Dia dapat yang Dah macam Abang dengan Kak Bella lah. kan dia. Itu je aku cakap tak apalah kita bantu kawan. Lagipun dia Oh, tu tapi- lagipun Aina tu kan bekas you. Orang aku punya tak- panggilan memang tahap tu je. Tak ada yang lebih daripada tu Okay. Alright. So Okay guys, so sekarang proses pemindahan tahta. Ni kita punya ahli baru. CEO Zhang. Dia dah. Okay. Okay, bangsa. Jangan angkat lagi. Jangan kat waktu kena bawa balik yang mesin-mesin tu. Dia kalau bawa balik, dia proses yang pembayaran tu sama juga kena bawa balik. Bukan? Okay. Dia kena 2 kali bayar. Takut ah. 2 kali bayar. Sorry abang dah marah sebab lama. Abang dia dah marah. Abang tu dah ngantuk tu. Percaya tak kalau saya cakap dia abang saya? Agak percaya juga. Sebab muka kau macam lebih kurang sama. Rekod Fatimah. Fatimah. Apa tak ada lah. Dia muka. Tu muka abang mengantuk. Dah lah dia nak kena bawa motor balik cyber. Jika kamera dekat sini. Kau lebih-lebih lah. Ayah. Jangan siapa. Diam. Tak boleh terlampau. Dia nak tak detect. Saya baru je bawa kuku kan. Tak sampai tu semua. Saya buka kangkangkan kuku tu. Dia dah lemak. Segitu takut Pelik lah. 20% tukar nama kan. Belum saya excited lah. Umur berapa? Kurang 32. Aku lempar kot. Betul-betul. Betul lah. 23 lah. Yeah, salah. Aku 28. Okay, muka manis lah, muka manis. Firdaus, cuba teka akak ni umur berapa? Teka dah. Habis. Teka dah. Perempuan kau jangan salah teka. 20-an lah. Mestilah. Mestilah depan. 22. Thank you. Berapa? Sama umur aku. Umur aku berapa? 23. Function lah sastra itu sebenarnya. Function. Tak baik tau korang tak tanya Aiman. Diam je. Tak tanya Pika. Saya cameraman. Pika, umur Pika 52. Oh. Yakin? Coba dengar suara dia. Tahun ni kau 30 eh? Apa tu saya ke 30 lah. Nampak muda. Dah cakap nama muda. Sah. Sah. Aina sah? Sah. Sah. Saya Fatimah? batal. Pandai. Batal? His belongs to me. Bukan foto. Foto. Bukan. Saya tak nak ambil saya. Okay, so sekarang kita nak Pink. pakai jalaman. Boleh. Ni sebiji macam aku ikut korang pergi Putrajaya tu. Boleh, ni hijau lagi. Sama. Nah, tu ada folder. Kau lah start. Rasmi lah. Ya, rasmikan lah. Dia ada cara dia. Buat Ha? Saya dapat terasa malu perut ah. abang Buat lah. Abang tunjuk dulu. Bahaya Saya buat. bukan Saya dah tunjuk kat awak hari tu. Hari tu abang start terus lah. Mana dia? Ya, betul. Bergaduh Okey, duduk. Kau duduk. Ini gifted. Nanti nampak aku tak pandai bawa motor. Tak apa. Nombor bawah start. Kena naik Aduh. Letak dulu, letak Tak Ina bertiarap.
Okay, betul je saya nak buat TikTok. Tak ada gerau-gerau. Okay. Masuk bang? Masukkan kunci dulu. Cepat abang kena ajar. Masukkan kunci dulu. Oh, sorry. Kita mengacau. Okay. Okay, itu dia tengah lock kan? Ha. Oh, sorry. Ni. Masukkan. Buka. Dia tengah lock tu. Unlock dia. So. Okay. Okay. Start dengan dia. Gitu lah. Lepas tu nak ni. Apa? Kickstand kan? Tongkat. Cikgu saya gagap guys. Lepas ya. Sorry ya. Kita tak sanggup tengok benda ni hilang. Okay, Dan nama saya ni. Sorry. Oh, sorry. Okay, yang tu dah ni kan? Tongkat. Lepas tu tekan. Lepas tu masuk clutch. Masuk dah. Tekan clutch ni dekat Tekan phone clutch. kau. Lepas tu tekan lagi. Gerak lu Bang Raja. Okay. Jom. Kita balik jom. Jangan lama ikut lah bawa balik. Aku takut. Bawa dulu. Ha? Oh, gini bawa dulu. Dia bawa. Bawa lagi. Nak balik ni. Mana tongkat you Okay bang. Okay. Terima kasih bang. Abang nak pegang ni buat kali terakhir tak? Ada. Hello. Okay bang, thank you. Bye-bye. Okay guys, abang-abang dan kakak-kakak tengah cek motor. Fatimah risau. Bi, hati-hati Bi. Ingat anak dekat rumah. So, Sofia dan Haikal. Ain, apa nama motor kau dah? Nama motor aku MA. Korang teka-teka. Bye-bye. Baik, owner baru guys. Apa nama motor kau? Kesian husband aku. Bukan kesian husband Terpaksa kau. nak bawa balik motor perempuan ni. Kau kena tahu. Kesian motor Aina. Pika. Kau lupa ke tak ada Aiman kat sini? Kau lupa misi kita nak kikis duit AJ. Ya. Ke Isi kita orang sebenarnya Depan gaduh, Aiman kita nak memang ambil kita orang duit dia. gaduh. Kan ni? Okay, latest aku nampak dia punya touch and go ada 21,000 tau. Itu baru touch and go. Dekat sangat. Oh, harga. Tak senggoh yang 21,000. Naik. Berapa ribu naik? Kau Tapi kena lalu Pika, audition dulu. Dia macam kau tak lepas kelayakan sebenarnya. Tapi boleh je. Gaduh. Dah lah. Menggodanya. Tapi kau bagi Aiman helmet. Sorry lah man. Kenapa tak bagi dia helmet yang baru? Ha? Sampai hati. Tak buka tak lagi. rasmikan Tak nak buka dari beli. kotak. Kau takut dia punya Aiman. Macam naik kudus ya. Nipu. Oh. Tapi betul. Oh. Aiman. Style helmet terbaru. Weh. Sama macam motor. Aiman. Dah balik. Orang dia renjet sikit bawa balik. Weh, hati-hati Man. Helmet pink, motor hijau. Reggae. Memang kau boleh cakap asal. Tapi aku pun tak tahu aku hati ke tidak kat tahu jalan raya. Kau tak payah bawa laju ada belakang aku. Tak jap. Anak kita Sofia dan Haikal. Wasiat dah tulis lah. Iba. Jangan macam gitu bah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi safarana Dia dah push aku record. wa inna ila rabbina munqalibun. Amin. Tak ada apa-apa. Aku pula. Dah saya pula. Aina. Kan abang aku. Sumpah kalau kau langgar kereta tarik kereta take. Dah mati bateri dia sekejap lagi ni. Aina muka tak suka. Abang boleh salam adik. Abang Dua tangan ni. Aku sayang, yang pas sekarang sayang, rupanya namun injak. boy. Tiba-tiba dengar. Tiba-tiba dengar. Jalan sekarang. Ay, apa tak? Bye bye man. Bye bye man.
Salah. Dia macam begini. Bye B. Biar hati-hati tau B. Saya doakan keselamatan B selalu. Habis apa kita Abang Aiman? Terus saya mana penat weh. Antara aku pergi rekod lagu, bawa aku ke sana sini. Kena bawa motor aku pula. Ya. Dia memang suami yang soleh. Soleh. Tapi itulah yang paling sedih sekali kan Daus. Soleh-soleh mana pun dia tak boleh jadi suami kau. Sedih kan. Setidak bolehnya macam mana pun aku still boleh peluk dia. Cium. Tapi itulah at the end of the day, bila one day dia ada isteri, kau dah tak boleh buat semua tu sebab isteri dia yang lagi layak buat semua Kan, tu. tapi aku still boleh peluk dia walaupun dia ada Kau isteri. perasan tak kita borak-borak sini? Kita tak ada kena mengena dengan dia. Kita? Sini, kau je. Aiman! Aiman! Aiman dengan perempuan? Ui, Aiman dengan perempuan ke tu? Tu dia. Bye, bye, Man. Baby! Abang Aiman! I am. The next day. So guys, so saya hantar rap motor. Saya dah decide. Ada Daus kat sini. Daus sini, Daus. Kita orang dah decide dah Aina nak buat warna ni. Warna apa tadi Daus kita nak ambil? Untuk motor aku? Ni Ni. Mad Apple Green. Ada nama dia? Ya, Mad Apple. Oh. Sumpah macam Okay guys, so tak ada Pika dengan Aiman sebab diorang dating. So kita orang pun dating. Yeah. Okay, so aku rasa konten ni akan transition terus. So konten ni akan perang seminggu. So ready guys nanti saya tunjuk motor kat luar before dengan after. Daus datang nak teman rap je lah. Daus macam dah order something untuk rap motor dia juga. ya, macam teracun. Macam tak boleh dia ni, tak boleh kalah ni. Semua orang rap motor. Guys, so jap saya tunjuk motor. Okay, so ni motor kita. So nanti kita jumpa lah Bye bye. Nama dia Aina dengan Daud dah bincang. Mungkin nama dia akan jadi Black Cat, I don't know. Black Cat. Pinky Cat, I don't know yet. Korang tunggu je lah nanti. Ini memang Black Panther? Black Panther. Black Panther siapa? Macam ada kan? Tak tahu macam ada. Tapi colour yang kau ambil tu colour Black Panther. So kita akan ni malam ni kita check GPT dulu. Okay guys, so transition jap satu. Okay guys, so ini dia. Ini dia baby baru saya. Takut lah. Sekejap, nervous sikit. Macam nak launching kedai tak? Ada ribbon-ribbon potong tak ada. Okay, ready? 1, 2, 3.